Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. وقد قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به علومه في الدارين آمين والجهر في موضعه. Baik. Alhamdulillah kita merapatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu sekali lagi pada petang ini untuk kita menyambung membaca kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang kita tangguh pada pertemuan yang lepas ialah pada membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Jadi di antara sunat hai'ah yang disebutkan oleh pengarang rahimahullahu ta'ala ialah 15. Di antaranya ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetapi tambahan daripada yang sunat hai'ah itu lebih banyak seperti yang kita bincangkan dan kita tambahkan ketika kita menjelaskan setiap satu daripada 15 yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazi. Baik. Jadi bila disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka kalau kita nak terjemahkan di situ aku berlindung daripada Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Baik, mengikut Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, dia ada beberapa makna. Syaitan tu ada beberapa makna. Asal makna syaitan ialah setiap yang melampaui batas, yang melanggar peraturan namanya syaitan. Baik, walaupun yang dimaksudkan dengan syaitan itu seperti yang kita fahami ialah dia satu jenis makhluk yang Allah cipta daripada api. Secara amnya dia adalah syaitan. Baik. Dan boleh juga dimaksud dengan syaitan itu iblis. Tetapi mungkin pandangan yang lebih kuat ialah iblis itu ialah ketua kepada syaitan. Jadi jenis makhluk yang kita minta lindung sunat hukumnya itu bila kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu, syaitan itu ialah syaitan secara amnya termasuklah ketua syaitan iaitu iblis. Baik. Begitu juga qarin dinamakan dengan syaitan. Boleh juga untuk difahami dengan makna syaitan itu qarin. Qarin ini ialah makhluk halus yang bersama dengan seseorang tu bila dia lahir di atas muka bumi. Jadi setiap orang yang lahir di muka bumi dia ada makhluk halus yang sering mengganggunya. Yang kebiasaannya menimbulkan rasa was-was itu ialah satu makhluk yang sentiasa bersamanya sejak lahir, namanya qarin. Kan yang dipanggil qarin. Yang berjaya mengislamkan qarin hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Yang lain qarinnya tidak Islam. Baik. Jadi kalau kita pernah mendengar kadang-kadang seseorang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan
untuk dia mengetahui sejarah seseorang yang hanya dia tahu. Dia boleh faham tak ni? Dia tak baca fiqh hari ni. Kita cerita alam halus, makhluk halus ni, kan, yang menyampaikan perkhabaran tentang orang itu masa satu ketika dulu dia buat itu, dia buat ini. Kalau kita pergi jumpa dengan seseorang tu, ada kemungkinan maklumat itu disampaikan kepada orang yang bercakap itu ialah qarin yang berada bersama dengan orang. Sebab qarin tu dia yang tahu sejarah hidup dia, orang lain tak tahu. Ya, jadi ada kemungkinan itu. Kan, contohnya kalau kita pergi jumpa dengan orang yang perawat ni lah, tak kisahlah sama ada dia ikut patuh syarak ke tak patuh syarak ke. Kadang-kadang dia cerita, kau ni begini, kau ni dulu buat ini. Kita pun benar, ya betul aku buat ni. Kemungkinan yang bagi tahu tu qarin. Qarin tu cerita, ini dulu buat ni, jadi dia sama dia boleh berkomunikasi. Jadi mungkin juga qarin lah. Dan dia juga tidak mustahil. Sebab makna ni juga mungkin boleh terpakai kepada seseorang yang sedang menunaikan sembahyang. Sebab bila orang menunaikan sembahyang ni kadang-kadang dia khayal, kadang-kadang dia teringat sana, dia teringat sini, kan? Sebabnya qarin ni yang kacau. Kalau tidak syaitan yang lain pun datang, mungkin qarin itu sendiri yang mainkan peranan. Yang was-was yang tak boleh nak niat, mana orang yang tanya tak boleh niat? Mana tak ada hari ni? Susah nak masuk niat. Ialah mungkin peranan qarin ni juga. Baik, jadi itu tafsiran kepada syaitan itu. Jadi kita minta lindung daripada Allah Ta'ala sebelum kita memulakan sembahyang daripada makhluk halus yang kemungkinan boleh dan yang pasti akan mengganggu kita menunaikan sembahyang itu. Baik, jadi apa makna syaitan tu? Syin, ya, ta, alif, nun tu. Dia daripada perkataan syata. Itu idza ihtaraqa. Min syatana idza ba'uda 'anil rahmati. Jadi dua makna. Syaitan dengan makna yang terbakar. Dan syaitan dibuat dicipta daripada api. Begitu juga perkataan shin, ta dan nun. Syaitan itu asal shin, ta dan nun itu bermakna jauh daripada rahmat. Ataupun jauh dari rahmat. Salah yang warna Melayu dia. Bermakna dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang perkataan syaitan itu menggambarkan makhluk yang terkutuk, tidak jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi yang kemudian bila dikata yang dirjam, bermakna yang terkutuk. Dia sifat bagi syaitan. Syaitan itu sifatnya dirjam. Maksud dirjam itu ialah celaan dan penghinaan. Mana kita berlindung daripada Allah Ta'ala daripada syaitan yang sifatnya itu sifat yang hina dan juga yang keji. Jadi bermakna kalau syaitan itu tidak nilai baik. Tak ada makna tidak ada syaitan yang baik. Ada kalau kita mendengar kisah yang Iblis datang jumpa Nabi SAW itu semua arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas dasar syaitan itu. Baik, tapi ada sekali syaitan bagi rahsia kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dia kalau ni kita cerita sekalian, dia ni tahulah kan. Kalau kena tak ada iklan ni kita cerita sikit, tak apa dah. Okey. Baik, ketika itu Sayyidina Abu Hurairah jaga barang simpunan duit zakat, barang-barang zakat, makanan untuk zakat tu dijaga oleh Sayyidina Abu Hurairah. Jadi kali yang pertama datang datang makhluk nak curi, Sayyidina Abu Hurairah dia tangkap. Bila dia tangkap nak bawa pergi jumpa Nabi SAW, dia merayu apa semua, minta maaf lah, saya sekian. Lepas. Malam esok datang lagi. Kena tangkap lagi. Kali yang esok, lusanya datang lagi. Kena tangkap lagi. Dia akan bawa jumpa Nabi SAW kali yang ketiga tu. Aku takkan lepas dah. Confirm lah kali ni takkan lepas. Dia kata, okey lah. Macam ni aku bagi satu petua, dia kata. Dia kata, untuk kamu mengelakkan daripada gangguan syaitan, maka baca ayat Al-Kursi. Jadi lepas daripada itu tak datang dah. Lalu bila Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala jumpa dengan Nabi SAW, tanya, bagi tahu tentang orang ini, maka Nabi SAW kata, tahu tak siapa orang tu? Oh, Iblis. Itu syaitan. Kan? Dan ayat yang dia bagi kamu tu betul. Jadi bermakna ada juga ke orang kali
Kalau kata Firaun ada jasa tu, syaitan boleh jadi kemungkinan betul lah. Sebab syaitan pun kadang-kadang ada jasa. Baik, jadi kita masuk pada pertemuan kita pada hari ini. Saya minta izin untuk kita tak lama maghrib awal. Baik. Wal jahru. Kita dah antara perkara-perkara yang sunat hai'ah, dengan maksud sunat yang kalau kita tinggal tidak dituntut untuk sujud sawi. Baik. Kalau dengan sengaja kita nak sujud sawi, sedangkan kita tahu hukumnya, maka sebenarnya itu batal. Kita dah sebut kalau siapa-siapa yang belum catat, maka catat itu. Dia walaupun sebab dia sunat, tapi dengan sengaja buat, maka dia kalau perkara-perkara ni sunat, tapi kalau tertinggal, sengaja tinggal, maka tak perlu sujud sawi. Kalau sujud juga batal. Kalau dengan tahu, dia maknanya bagi orang yang belajar, dia tahu. Bila dia tahu, dia sengaja buat, maka sembahyang itu batal. Okey, wal jahru ni panjang sikit. Ada beberapa perbincangan di sini. Baik. Wal jahru. Wal jahru, apa maksud al jahru? Iaitu dengan maksud bacaan. Bacaan yang mengeluarkan suara. Baik. Sama ada, dan ini hanya untuk kepada imam dan juga makmum yang berseorangan. Kalau makmum itu mengikut imam, maka dia tidak kuat. Sebab perbincangan yang akan datang ini ialah tentang baca surah, contohnya. Jadi bukan untuk makmum lah yang baca kuat. Makmum hanya baca perlahan sahaja. Wal jahru, jadi maksudkan di situ ialah bukan makmum dengan daripada imam, dan juga hanya untuk orang yang sembahyang bersendirian. Kalau dia makmum, maknanya dia mengikut imam, maka dia baca dengan perlahan. Baik. Kalau bagi perempuan, kuatnya itu dengan syarat tak didengari oleh lelaki yang bukan mahram. Jangan didengar. Bila dengar tu dia melampaui had yang dibenarkan itu al-jahr. Tapi kalau bagi lelaki, memang bila sebut bacaan kuat itu, boleh didengar oleh telinga sendiri dan boleh didengar oleh orang yang berada berhampiran. Itu bagi lelaki. Bagi perempuan, tidak didengari oleh lelaki yang ajnabi. Baik. Jadi kalau ada lelaki ajnabi, tak perlu baca kuat. Itu maksudnya. Baik. Okey, masa bila haram baca kuat? Walaupun dia sunat, dia ada waktu dia jadi haram. Ialah ketika mengganggu orang lain. Itu dia jadi haram. Tapi sebahagiannya ulama mazhab Syafi'i kata makruh. Jadi saya fikir pandangan yang mungkin terpakai kalau kita ikutlah kita baca kuat ni, yang jenis baca surah sikit, kita baca dulu sikit. Wal jahru fi mawdi'ihi wa huwa subhu wa awwalata al-maghribi wal isya'i wal jumu'ati wal idani. Okey, dan disunatkan itu membaca secara kuat itu pada tempatnya. Sebagai contoh ialah pada sembahyang subuh, 2 rakaat sembahyang subuh, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isyak, 2 rakaat pada Jumaat, dan juga pada 2 hari raya. Okey, jadi membaca secara kuat ini kalau mengganggu dia boleh mengganggu orang lain, maka dia itu boleh menjadi haram. Ini kena hati-hati dalam bab ni. Kan? Tapi susah juga dalam keadaan bila imam menggunakan mikrofon. Kan? Jadi agak sukarlah untuk kita memastikan yang dia tidak mengganggu itu. Tapi ada pandangan mengatakan makruh. Baik, kalau di tengah malam,
Ya, ini kita kata kalau tadi semayang yang maghrib, semayang subuh, semayang raya. Okey, kita katakan kalau kata semayang tu bersendirian pada waktu malam ataupun berjemaah pada waktu malam, maka pada pandangan Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah taala sikit kuat, jangan terlalu kuat dan tidak terlalu perlahan. Maknanya ada bunyi suara tu, bunyi suara sikit keluar. Macam itulah lebih kurang. Selagi tidak mengganggu orang yang tidur. Tidak mengganggu orang yang semayang ataupun yang seumpamanya seperti orang sedang menuntut ilmu. Ada orang tengah study tengah malam, tiba-tiba terganggu orang baca Quran, terganggu dengan orang semayang. Sorry, perbincangan kita tentang semayang. Tu dia hilang sunat itu. Baik, nampak tak? Maknanya apa? Maknanya kalau kita perhatikan ni dulu, walaupun dia sunat, baca sikit kuat, perlahan, dia tetap perlu kena meraihkan orang yang ada di sekitar. Ya? Jangan terlalu kuat lah maksudnya begitu. Baik. Okey, apa maksud kalau kita kata, kalau katalah ke dalam semayang kan, mengganggu orang semayang, dia punya gangguan, apa maksud gangguan itu? Kalau sekira-kira orang yang membaca Fatihah tu tak boleh baca Fatihah dia. Itu memang jelas-jelas mengganggu. Tapi kalau takat hilang khusyuk sikit-sikit, itu ganggu juga tapi taklah serius seperti mengganggu orang tak boleh baca surah Fatihah. Sebab yang wajib dalam semayang itulah baca Fatihah dan juga bacaan-bacaan rukun yang lain. Dan boleh menyebabkan hilang, tak ingat hilangan rakaat orang lain, maknanya itu telah jadi haram. Okey. Baik, kita berbincang tentang perkara-perkara sunat. Sunat hai'ah. Dan kita bermula dengan wal jahru. Kita meraih rakan-rakan yang baru sampai. Baik. Okay, apa yang dimaksudkan dengan kuat itu ataupun jahar tersebut? Ialah dia melebihi sedikit daripada pendengaran dirinya sendiri. Bermakna tu yang kita katakan bila maksudnya ialah bacaan itu boleh didengar orang sebelah. Sebab asalnya ialah dia boleh dengar dan lebih daripada kadar pendengarannya, maka dia maksud di situ ialah orang sebelah, orang yang berhampiran dengannya. Baik, jadi kalau lebih perlahan daripada itu, yang tak didengar oleh orang sebelah dipanggil bacaan perlahan, sir. Mungkin tak tahu butiran bacaan, itu dia panggil sir. Tapi kalau orang sebelah boleh dengar bacaan sebiji-sebiji, ni baca enak atau enak. Kalau tak tahu lah sir, aku tahu dia baca enak atau enak, tu cerita lain lah. Ini bermakna suara dia tu memang orang sebelah dengar. Baik. Jadi kata pengarang, kata Imam Bajuri rahimahullah taala, dia tak cukup dengan keluar dengan lidah bergerak tapi telinga tak dengar. Dan mazhab Syafi'i itu pandangan yang jelas. Memang tak sah semayang. Sir terutamanya ataupun yang rukun qauli tu, yang rukun qauli yang mesti dengar telinga tu memang kamu tak sah mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Baik. Jadi soalannya, kalaulah kata kita dah 20 tahun semayang, 30 tahun semayang. Umur berapa saya tadi? 15. Saya 25. Ya, saya baru 20 kan. Saya 25. Baik, kata kalau baru tahu. Bagaimana semayang yang sejak dia balik, maka kita mengambil pandangan sebahagian daripada mazhab Maliki, semayang itu sah. Tapi setakat tu je lah. Maknanya untuk kegunaan sekadar untuk melepaskan daripada hukum yang sebelum daripada tak sah, maka kita mengatakan semayang itu sah atas pandangan sebahagian daripada mazhab Maliki. Dengan syarat kena mulut baca. Jangan baca hati. Baca hati memang tak kira lah. Tak lama lah rukun bacaan. Okay? Jadi bermakna apa? Bermakna untuk setakat yang sehingga petang ini. Bagi mungkin kita yang sebelumnya ataupun mungkin ahli keluarga kita yang mana yang mungkin lepas ni kita nak bagi tahu hukum hakam yang betul dan tepat, maka kita bagi tahu yang sebelum ini selagi lidah tu bergerak maka disah menurut pandangan sebahagian daripada mazhab Imam Maliki. Tapi mazhab Syafi'i memang tak sah.
Baik, kalau baca pelan memang lidah kena gerak. Kalau dipanggil rukun qauli yang disebut rukun qauli tu tadi, kena telinga sikit dengar. Itu asas. Dan kemudian bila kita bacaan kuat, telinga kita dengar, boleh didengar oleh orang sebelah. Itu hanya untuk dapatkan sunat sahaja. Baik. Baik. Jadi yang paling baik macam mana? Kalau kata yang jenis semayang malam itu, yang bukan semayang kita kata maghrib, dua rakaat pertama maghrib, dua rakaat isyak, dua rakaat subuh, semayang raya, semayang Jumaat, itu ialah dengan sesekali dikuatkan dan sesekali diperlahankan. Maknanya guna, ada sekali telinga dengar, ada sekali telinga tak ada, orang sebelah dengar, ada sekali telinga sahaja yang dia dengar. Maka itu menggabungkan bacaan yang kuat dan bacaan yang perlahan. Baik. Baik, bagaimana pula kalau kita, bila pengarang tadi kata wal jahru fi mawdi'ihi, bagaimana pula kalau kita tak baca kuat? Sunat ya. Kita bincang tentang sunat je ni. Dia wajib fardu semua dah lepas. Kalau kita tak baca kuat pada tempat yang patut kuat, dan kita baca kuat pada tempat yang patut perlahan, hukumnya makruh. Contoh kan, kalau kita sembahyang maghrib, kita tak baca kuat. Sembahyang dua pergi bantai baca kuat. Apa hukumnya? Makruh. Sembahyang tetap sah. Baik. Kecuali terlupa. Terlupa tak apa. Kan, semangat jadi ikut imam, baca kuat. Tiba-tiba, sembahyang dulu. Baik. Tak jadi masalah. Tapi hukumnya makruh kalau dengan sengaja. Baik. Okey, jadi kalau kita tengok pengarang kata apa tadi, wal jahru fi mawdi'ihi wa huwa subuh. Satu. Yang subuh. Wa awwalata al-maghribi. Dua rakaat yang pertama maghrib. Wal isya'i. Dua rakaat pertama isyak. Wal jumu'ati. Memang Jumaat dua rakaat. Dan kemudian sembahyang hari raya. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Baik. Kalau kita nak tambah, ada lagi tambahan yang sembahyang sunat yang bacaan kuat ialah solat istisqa. Sembahyang sunat minta hujan. Itu juga sunat baca kuat. Walaupun tak disebut oleh Imam Al-Ghazi. Walaupun istisqa tu sembahyang waktu siang, disunatkan baca kuat. Baik. Kemudian sembahyang gerhana pada waktu malam, gerhana bulan. Sembahyang tarawih. Itu juga sunat kuat tu. Walaupun pada asalnya, kalau sebab kita baca matan ini, Fathul Qarib ni matan. Kan? Jadi ada tambahan-tambahan yang lain. Kemudian witir ketika Ramadan. Juga sunat kuat. Dua rakaat tawaf pada waktu malam. Jadi kalau tuan-tuan menunaikan umrah atau pergi buat haji, sama ada buat tawaf sunat ke, tawaf umrah ke, tawaf haji ke, selesai daripada tawaf disunatkan sembahyang dua rakaat. Kalau sebaik-baiknya di belakang hijab, tapi buat masa sekarang memang tak boleh ni. Okey, dan bacaannya kuat. Baik. Ada tips untuk saudari Allah Ta'ala mudahkan pergi ke Mekah dan Madinah. Ziarah Nabi SAW pergi sama ada buat umrah ataupun buat haji. Tipsnya ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sekali lagi. Baca selawat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam.
Dia ulang sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Dal tu baca dua, jangan mati kan. Dia mana setiap yang saya baca sama dari sudut perkataannya, dari sudut barisnya tu mesti ikut. Jangan tinggal. Apa dia punya sanadnya macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Dapat? Baik. Dibaca 3 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Sehari insya-Allah tengok rezeki pergi umrah, pergi haji, Allah Taala mudahkan. Sama ada duit sendiri ke duit orang tu cerita lain. Okey. Sebab kebetulan kita sebut di sini ada sunat rakaat, sunat tawaf. Jadi kalau tak pergi buat umrah, tak pergi buat haji, nak sembahyang tawaf mana? Kan benda nak pusing. Kan? Ni tawaf Kaabah. Ataupun tawaf itu waktu subuh. Tawaf waktu malam ataupun tawaf waktu subuh. Maksudnya sebelum habis subuh, katalah takdirlah lagi pergi buat umrah atau pergi buat haji, lepas orang sembahyang subuh buat tawaf sunat contoh. Ataupun lepas sembahyang subuh buat tawaf umrah. Kan? Jadi lepas habis tawaf disunatkan sembahyang 2 rakaat. Boleh baca kuat kat situ. Walaupun pelik orang sebab orang tak mengaji dia mana tahu. Ini jenis semua sunat-sunat yang memang orang dah tak buat dah. Tak payah pergilah lazim pergi umrah, cuma tengok orang sembahyang sunat tawaf. Tak kira malam ke, tak kira siang, tak ada orang baca kuat. Banyak sebenarnya sunat yang telah ditinggalkan. Antaranya yang kita baca dulu auzubillah tu kan. Kalau minggu lepas kita sebut auzubillah tu sebenarnya kalau pada sembahyang kuat disunatkan baca kuat. Contohnya sembahyang maghrib kan. Sebelum imam baca bismillah tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat baca kuat tapi sebabkan dah tak jadi amalan, takut fitnah. Itu jadi masalah pula. Baik, tapi kalau sendiri buatlah. Kan? Sendiri buat ataupun orang yang faham tak apa. Kalau orang yang tak faham jadi masalah, tak payah. Baik. Mana kita tadi? Okey ya, jadi tambah daripada yang tadi ialah beberapa sembahyang sunat yang dibaca kuat istisqa, maknanya sembahyang minta hujan walaupun siang. Kemudian sembahyang gerhana bulan, kemudian sembahyang tarawih, kemudian witir bulan Ramadan. Kalau witir yang biasa ni tak sunat kuat. Di witir Ramadan. Kemudian 2 rakaat tawaf yang didirikan pada waktu malam ataupun pada waktu subuh. Okey. Kalau qada, sedang tak memang orang jenis tak tinggal sembahyang sejak daripada lahir di perut ibu lagi. Kan? Kalau dah balik, tu confirm dah tak tinggal sembahyang. Okey, andaikanlah katalah ada sembahyang yang tertinggal. Katalah tertinggal sembahyang subuh, tertinggal sembahyang maghrib, tertinggal sembahyang isyak. Dia nak qada pada waktu 10 pagi, 11 pagi, 12 pagi. 12 pagi. 12 tengah hari. Baca kuat ke baca pelan? Pandangan yang kuat dalam mazhab ialah bacaan asal sembahyang. Kalau asal sembahyang ialah subuh, maka kalau diganti pada pukul 10, kan? Bukan, tapi bukanlah mungkin ada kawan-kawan manggali lah. Bangun subuh, tengok baca ke dia apa? Macam Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia mari kuliah? Mana dia mari kuliah? Dia tahu baca kuat sunat walaupun qada. Okey. Walaupun ada pandangan yang mengatakan dia ikut waktu qada. Contoh waktu qada, katalah dia sembahyang subuh, dia qada pagi. Selepas tengah hari matahari naik, maka dia baca pelan. Ada juga pandangan yang begitu. Cuma pandangan yang kuat kata Imam Al-Bajuri rahimahullahu taala ialah tengok waktu tunai sembahyang itu, bukan waktu qada. Baik. Okey. Baik, kalau baca kunut kuat ke pelan? Kuat. Kunut subuh. Tak kiralah kunut apa pun bacanya kuat. Maksud baca kuat dia dengar oleh dia kan, kita baca kuat maknanya dengar makmum kalau dia jadi imam ke tak jadi imam orang semua dia dengar. Baik.
Okey. Baik. Sekarang ni disunatkan tadi ialah pada waktu subuh. Walaupun kalau tengok asal perbincangan ataupun asal syariat waktu dulu, waktu dalam keadaan Islam terancam, kan, ketika Islam mula disebarkan itu, bacaan kuat itu disunatkan walaupun terdapat ancaman kepada orang yang menunaikan sembahyang. Itu kalau dulu. Jadi sekarang lebih-lebih lagi lah, sunat itu sangat digalakkan untuk buat. Baik. Baik. Kalau tertinggal, katalah kita tertinggal, tadi kita sebut pada 2 maghrib, 2 isyak, kan? Okey, katalah terlupa baca kuat pada rakaat awal tu, mana rakaat pertama, rakaat 2. Kalau tertinggal pada mana-mana rakaat itu, boleh tak kita ganti pada rakaat yang ketiga bagi maghrib, rakaat 3 dan 4 bagi isyak? Kalau tertinggal 2 yang pertama, jawapannya tak boleh. Tidak disunatkan. Kalau dah terlepas, kita terlepas. Nanti kalau kita akan jumpa dalam surah, lepas ni ke, adalah maknanya lepas ni kita akan jumpa dalam baca surah. Kalau terlepas surah itu, surah juga sunat dibaca pada 2 rakaat maghrib yang pertama, 2 rakaat isyak, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Kalau terlepas pada mana-mana rakaat yang pertama 2 tu, boleh ganti pada rakaat ujung. Sama juga kalau orang yang masbuk, orang yang perlu menambah bilangan rakaat, dia tak dapat bacaan surah dengan imam. Contoh di maghrib, rakaat yang ketiga dah. Okey. Jadi bila dia bangun untuk 2 rakaat yang berbaki, maka dia disunatkan juga untuk tambah bacaan surah. Tapi kita akan sampai tempat dia lah. Cuma kita nak sebut sini, kalau di sini kalau dalam bab baca kuat pada rakaat pertama kedua, itu tidak boleh untuk dipindahkan, dan sunat itu dibawa kepada rakaat yang berbaki. Baik. Baik, benda kita dah sebut tadi kan, kalau katalah makmum, dia datang imam dah rakaat terakhir. Maknanya dia terpaksa menggantikan semua bilangan rakaat. Maghrib, isyak ataupun subuh. Juga disunatkan untuk baca kuat bagi 2 rakaat yang pertama itu. Walaupun jarang buat, tapi boleh. Maknanya orang saya sebut, bila kita dah sebut minggu lepas, cukup untuk sekadar orang sebelah boleh dengar, dah kira kuat. Tak payah nak terlalu kuat macam imam baca. Kan? Maknanya cukup Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah. Maknanya kuatlah tu kan. Boleh orang sebelah boleh dengar. Baik. Baik, ada soalan setakat ni. Kita nak masuk yang wal asrar. Yang bacaan kuat dah selesai. Ya. Sebab dia waktu siang. Siang dia baca pelan. Kat ni, dia masuk. Jadi yang waktu siang tadi tu, tambahannya ialah pada istisqa. Minta hujan. Itu sunat. Nah, mazhab kita lah. Mazhab lain tak tahu. Okey, pergi yang lain. Ya. Okey. Ini soalan ni untuk sunat ke untuk yang wajib? Bacaan wajib ke bacaan sunat? Kalau bacaan wajib, bacaan surah Fatihah, bacaan takbiratul ihram, bacaan tayakhir. Bacaan tayakhir, tasahud dengan selawat. Dia kena telinga tu dengar. Telinga dengar, selesai. Kira ya. Kalau telinga tak dengar, kira dalam mazhab Syafi'i tak sah. Ya. Itu kalau bacaan yang wajib lah. Kalau bacaan yang sunat, bacaan sunat tadi kan, kalau kata telinga saja dengar, dia panggil pelan.
Kalau kita orang sebelah dengar, dia panggil bacaan kuat. Jahar. Okey. Baik. Lagi, yang lain. Baik. Wal asraru fi mawdi'i. Dan kemudian wal israru kan, wal isranya wal israru fi mawdi'i. Baik, dan sekarang membaca perlahan pada tempatnya, yang perlahan. Okey. Okey, apa contoh wahwa ma adal ladzi dzukir? Kata pengarang rahimahullahu taala, iaitu yang selain daripada yang telah disebutkan tadi. Apa contohnya? Rawatib. Semayang sunat yang mengiringi semayang fardu, dia panggil rawatib. Rawatib ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Itu nanti kemudian. Itu dah lepas. Kemudian rasanya. Kemudian nanti. Maknanya sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, yang ada yang 2 muakkad, 2 yang ghair muakkad. Itu bacaan pelan semua. Maknanya cukup dengan telinga sendiri dengar. Baik. Walaupun rawatib itu waktu malam. Baik. Kemudian yang fardunya zuhur, fardu asar, ini semua pelan. Kemudian rakaat yang ketiga maghrib. Ini pun pelan. 2 rakaat yang terakhir isyak. Semayang gerhana matahari. Semayang sunat mutlak waktu siang. Sunat mutlak ni saja hukumnya sunat kerana Allah Ta'ala. Itu. Itu sebagai sunat mutlak. Baik, jadi itu yang siang. Kalau yang malam, pertengahan tadi, mana ada sikit kuat, sikit pelan. Gabungan lah. Tak perlu kuat semua dan tak perlahan semua. Sunatnya ialah gabungkan. Jadi seolah-olah kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi macam dia, bagi yang mungkin kalau duduk ramai-ramai, kena hati-hatilah. Jangan ganggu kawan tidur. Kan? Tapi kalau berasa nak tunjuk sedap, aku bangun qiyamul lail ke mana? Tengok niat lah. Kalau niat menunjuk, kira susah nak kira lah. Susah nak cakap lah. Kan? Baik. Kalau riak, memang Allah Ta'ala tak terima. Maksud riak itu menunjuk lah. Riak tu banyak. Ra'a, yura'i, ria'an. Menunjuk-nunjuk. Baik. Okey. Kemudian kita masuk yang seterusnya. Watta'minu. Ya, kira lah yang keberapa daripada yang sebelum ni. Tak nak kira. Okey, apa maksud takmin? Iaitu mengeluarkan, menyebut perkataan amin. Baik. Amin ini adalah sunat selepas daripada Fatihah, termasuk dengan surah. Maknanya selepas baca Fatihah, dia ada sebelum Fatihah ada sunat-sunat dia kan, baca doa iftitah, baca auzubillah. Sekarang ni lepas daripada habis Fatihah, antara sunatnya juga ialah membaca amin dan selepas itu membaca surah. Dan sunatnya ialah berhenti seketika, saktah. Setiap satu tu berhenti sekejap. Waladdallin. Amin. Lepas tu berhenti sekejap, baca surah. Bagi bukan imam pada bacaan yang kuat. Kalau bagi imam bacaan kuat, dia kena tunggu sekejap bagi peluang makmum baca Fatihah. Dan kita rasa kita dah sebut pada pertemuan kita yang lepas. Tak apalah kita ulang. Jadi mungkin ada yang tak sempat catat. Okey, macam mana cara baca amin?
Kita ada Nakib Amin yang sini. Ya, ni nama dia Muhammad Nakib Amin. Pakai baju hitam kecil. Okey, baca amin yang pertama ialah dengan hamzah tu alif tu mim. Takhfifil mim. Mim tu bagi bawah mad imalah wa adamiyah. Maknanya mim ataupun mim mim. Boleh juga dengan boleh, tak ada masalah. Dua. Tadi mim, yang kedua pendek boleh, panjang boleh. Ni dua dia ada 7 cara baca. Tapi dengan itu lebih afdal. Baik, boleh juga dengan mim itu ada sabdu, tasdid. Amin. Boleh juga amin. Boleh. Sudah 2 kat situ. Ada 5, sorry 5. Ya, amin. Kemudian amin. Kemudian min, mi. 4. Mana satu lagi? Oh, satu lagi ialah amin. Dia ada yang pada a tu panjang, ada yang pendek. Jadi ada 5 semua. Boleh baca semua. Semua tu boleh. Kan? Tapi yang kebiasaannya ialah yang selalu kita, yang paling baik ialah amin. Itu yang paling bagus. Afwah. Dia panggil. Ya. Dia yang tengah-tengah. Kalau macam di Saudi. Saudi amin. Itu mungkin ada pandangan yang dalam mazhab Syafi'i boleh. Kan? Cuma yang dia yang afsah dalam mazhab Syafi'i ialah amin. Baik. Ya. Bilakah baca amin itu ialah akibal Fatihati, selepas daripada membaca surah Al-Fatihah. Dia kadang-kadang budak-budak dia suka amin kan. Dia imam waladdallin. Tak habis lim. Dia dah amin. Dia budak kan. Dia selalu ikutlah. Tapi yang sunatnya ialah selepas daripada habis Fatihah, dan Fatihah tu diberhenti sekejap. Kan? Waladdallin. Amin. Macam tu. Ambil masa, tunggu sekejap. Kan? Dan kalau kita ikut imam, maka dengan imam nanti kita akan tengok. Baik. Baik. Kalau kata seorang itu tak boleh baca Fatihah, andai kan memang kalau kita baca dalam bab rukun, kan, maknanya bagi kalau tak Fatihah tak sempat belajar, dia boleh ganti dengan mana-mana 7 ayat yang lain. Pun disunatkan baca amin. Kalau kata tak boleh baca Fatihah, tempat Fatihah tu, lepas habis Fatihah tu baca amin. Ataupun kalau tak ada ayat, dia ganti dengan zikir yang panjang 7 surah. Surah Fatihah berapa agakkan dalam bacaan surah Fatihah berapa lama? Lebih kurang dalam 21 ke 22 saat. Cuba try test. Bila-bila, jangan sekarang. Bacaan yang sederhana. Sederhana pada uruf. Maknanya bermula dengan bismillah sampai waladdallin. Cuba try, tengok dia punya jam saat ni. Itu adalah tempoh. Kalau jadi imam, pastikan berhenti waktu tu, agak-agak waktu masa tu. Kalau bagi orang yang baru belajar, tak sempat baca Fatihah, maka bila dia tak boleh gantikan dengan ayat lain, tak boleh dengan zikir, dia kena diam dalam tempoh yang tu. Yang dia boleh amin je. Amin je lah. Dia pun tunggu 20 saat. 22 saat. Dia kira satu. Amin. Tak ada masalah. Au badaluha. Kata Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Baik. Baik. Kalau kata dia terlepas sebut amin, dah baca surah dulu. Maknanya fadilat ataupun sunat baca amin tu terlepas. Kalau kata terlepas lah kan, dia terlupa nak amin. Contohlah ke sembahyang seorang nak cepat,
Dia baca surah. Tadi tu buat amin. Dia amin dari dia. Boleh lah nak sebut. Tapi dari sudut hukum fiqh dia tak. Tidak terlepas dah sudah. Surah Al-Fatihah itu. Ini amin tersebut. Baik. Tetapi. Kalau kata dia baca doa. Rabbil firli wali walidayya. Kan? Dia antara sunat juga sebenarnya tu. Tapi tak dibincang dalam fiqh, dibincang dalam hadis. Benda tu. Ialah kalau selepas pada waladhdallin sebelum amin tu rabbil firli walidayya. Sebab apa? Sebab nak tunggu amin. Wahai ya Allah, ampunkan dosa kan kedua ibu bapa. Lepas tu orang ni pun amin. Tu kena cekap lah tu. Kena cekap sikit. Maknanya kalau kita sembahyang berjemaah, imam dah waladhdallin. Sakta sekejap tu. Rabbil firli walidayya. Amin. Ampunlah dosa tu kedua ibu bapa. Kalau dah kahwin esok, Rabbi firli wali zawjati. Kan? Ampunlah aku dan isteriku dan aku dua ibu bapa aku, isteriku dan aku dua ibu bapa aku dan isteriku. Kalau dua orang isteri. Muslimat tarik muka tu juga dua orang isteri. Tak apa, tarik balik. Saya tarik balik yang berhormat. Tak apa, kita baca. Kita anggap seorang isteri tu. Baik. Ya, tapi memang betul. Maknanya kalau kata hatta kalau kita sembahyang seorang pun baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin wal fili walidayya. Amin. Baik. Amin itu semua sembahyang, bukan sembahyang fardu kan salat pun sekali, kan? Mesti baca Fatihah kan. Jadi amalkan ini. Baik. Baik, begitu juga kalau kata dah rukuk. Rukuk pun terlepas. Kalau katalah malas nak baca surah, nak cepat sangat sikit perut ke apa kata. Walaupun sakit perut tu sebenarnya makruh. Berhenti buang air dulu. Tapi kadang-kadang dah fikir, alamak kan aku pergi bilik air kan lambat lah. Bilik air jauh lah. Orang dah penuh bilik air kan. Itu cerita lain. Tapi dari sudut hukumnya makruh. Kan? Baik, katalah terlepas. Kata dah rukuk. Maka amin tu juga terlepas. Sunat amin tu dah berakhir. Baik. Baik, jadi kalau ikut di sini kata pengarang, wat-ta'minu ay qawlu amin aqibal fatihati liqari'iha fi salatin wa ghairiha. Baik, apa maksud bila dia kata liqari'iha? Bagi orang yang membaca surah Fatihah dan bagi orang yang mendengar surah Al-Fatihah. Dalam semayang dan luar semayang. Maknanya katalah ada orang baca Fatihah, alhamdulillah waladdallin, kita pun dengar amin. Sebab dalam tu semua doa tu start daripada ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin tu doa. Jadi sunat juga untuk sebut amin. Okey. Boleh. Baik. Aqibal fatihati liqari'iha fi salatin wa ghairiha. Wa ghairiha ni tambahan nak bagi tahu kalau dalam luar sembahyang pun boleh. Walakin fi salati akadu. Tapi selepas kalau dalam sembahyang itu memang sangat-sangat dituntut. Jangan tinggalkan amin. Ya. Baik, sebagai kita nak masuk yang dengan imam pula. Imam ni ada beberapa perkara lagi di sini. Baik. Okey, kemudian pengarang kata rahimahullahu taala wa yu'minul ma'munu ma'a ta'mini imamihi. Dan mengatakan aminlah oleh makmum bersama dengan amin imamnya, makmum. Okey, yang ni kat mana? Ketika bacaan yang kuat. Ketika bacaan kuat bermakna tadilah kan apa? Dua maghrib, isyak, dua isyak, dan tadi lah masuk istisqa dan seterusnya. Baik. Tapi kalau yang bacaan perlahan, imam baca Fatihah kita dengar, imam baca Fatihah tu walaupun kita pun kalau bersamaan tak apa.
Tapi kalau kata tak bersamaan, maka tak perlu untuk amin pada imam yang sembahyangnya perlahan. Baik. Okey. Jadi nas hadis yang menyatakan sunat untuk mengaminkan, menyebut amin berserta dengan imam. Dengan sama. Maknanya imam selepas amin tunggu imam, jangan kita dahulu imam. Boleh, tak salah. Tapi tunggu imam, kita pun min, kalau panjang min panjanglah. Kalau imam tu pendeklah min kita. Amin. Kalau imam tu amin, kita pun amin. Nah, jadi ready lah kan. Nafas tu tarik panjang sikit. Kalau dah kenal imam, cerita lain. Kalau kita tak kenal imam, maka ikut imam. Sunatnya, amin kalau sembahyang dengan imam dalam sembahyang yang kuat bacaan, disunatkan kuat itu, berserta dengan imam dari mula sampai habis. Jangan kita cepat, jangan kita lambat. Hanya itulah satu-satunya perbuatan yang disunatkan untuk kita bersama dengan imam. Yang lain semua di belakang imam. Terutamanya berkaitan dengan perbuatan lah, rukun perbuatan. Baik. Rukun perkataan tak jadi masalah. Kan? Rukun qauli. Baik. Cuma nak kata sunat ialah bersama dengan imam pada perkataan amin. Nabi SAW sebut idza ammana al-imamu fa aminu. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nampak? Sesungguhnya sesiapa yang selari aminnya itu dengan amin malaikat, diampun baginya setiap yang berlalu daripada dosa-dosa. Dosa kecil. Nampak? Tak ada cara mudah nak apa dosa ialah ikut imam. Sebab malaikat akan ikut imam. Itu maksud bila disebut di sini, Nabi SAW sebut ammanal imam fa'aminu. Kemudian fa'aminu fa idza ammanal imam fa'aminu. Kemudian faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Dia lompat tu ta'min malaikah, bermakna amin malaikat akan sama dengan amin imam. Jadi bila kita ikut imam berarti sama dengan amin malaikat. Baik. Baik, tetapi katalah kata terlepas, imam laju sangat, tak amin pun. Waladhalin. Imam. Ni imam kena bagi kuliah khusus sikitlah buat orang dia. Siap makmum. Walaupun terlepas, disunatkan juga dia kata amin. Cuma tak dapat bersama dengan imam lah. Okey. Maksudnya katalah imam cepat sikit amin dia. Jadi kita terlepas nak bersama dengan imam. Maka disunatkan juga untuk kita sebut amin. Okey? Baik. Baik. Okey, malaikat tu malaikat apa? Yang disebut tadi kan, dalam hadis tadi, bila seorang itu aminnya sama dengan malaikat, maka akan diampun dosa dia itu. Jadi maksud malaikat di situ dikatakan ialah malaikat yang menyaksikan sembahyang itu dilaksanakan. Ada yang juga sebut malaikat itu malaikat yang malaikatul hafazah, malaikat yang menjaga orang, setiap orang tu dia ada malaikat yang jaga. Setiap orang tu Allah Taala berikan malaikat untuk menjaga orang itu. Ada yang masukkan semua malaikat. Boleh terpakai dengan makna malaikat tersebut. Baik. Wa yu'amminul ma'mumu ma'a ta'mini imamihi wa yajharu bihi. Maknanya wajharu bihi ialah membaca amin itu dengan suara yang didengar oleh orang sebelah. Orang yang berdekatan. Sama ada imam ataupun makmum. Dan juga sama ada bersendirian.
4. Okey, ketika kalau yang dengan imam, sembahyang kuat je lah. Kita dah sebut itu dah. Sebut itu tadi. Wa qira'atu surati wallahu ta'ala a'lam wa azwakam. Surah ni dia ada panjang sikit perbahasannya. Saya nak dah pukul 6. Saya malas nak panjang-panjang. Saya dah. Minta maaf lah kena berhenti. Okey, ada soalan tak? Ya, sila. Jangan tak dengar. Okey. Okey. Boleh ke dua orang imam? Tak ada kan seorang imam kan? Ya. Okey. Okey. Maksud dia buat 3 ialah bila dia bagi salam, kita bangun. Jadikan 4. Ha? Tak. Maksudnya mufarakah tu apa? Maksudnya ialah bila imam bagi salam, kita bangun ke ataupun macam mana? Maksud tinggal imam tu macam mana? Belah macam tu ya? Yalah, maksudnya ialah, anda nak faham. Maksud bila imam bagi salam, maknanya kita bangun. Tambah 1 bagi jadi 4. Semayang tu sah. Tapi pahala Jumaat habis setakat tu ya. Setakat 3. Dia tak dapat pahala habis Jumaat sebab imam tak habis dengan imam. Dia cerita entah ke cerita Tok Imam? Tok Imam, kalau kalau imam tu tak perasan, memang dia sampai mati dia tahu tu dia ingat 4. Tak ada orang tegur. Maknanya kira semayang dia selesai kat situ. Entah kena tegur imam tu bagi tahu tak cukup 1. Selesai semayang contohnya kan. Dia dah habis semayang, imam pun dah wirid. Kata imam, tadi imam tak cukup 1 rakaat. Sebab semayang isyak mesti 4. Jadi bila bagi tahu imam, imam kena mula lain daripada awal. Tetapi kalau kata bila imam bagi salam pada rakaat 3 tu, kita pun bagi salam. Kita tahu confirm ni tak cukup 4 ni. 3. Kita pun bagi salam. Kita beritahu imam, 1 rakaat tak cukup. Maka imam dengan segera sambung 1 rakaat. Jangan niat. Kalau niat jadi mula balik lah. Sambung terus 1 rakaat. Dan kemudian disunat sujud sahwi. Kalau time tu dapat 4 rakaat sama dengan imam. Pahala tu pahala Jumaat sampai 4. Kalau macam tadi pahala Jumaat tu 3 sahaja. Tapi imam tadi tak cukup 4 tu. Maknanya kalau bagi tahu imam tu kena sembahyang lain lah. Ada orang bagi tahu imam tak cukup. Lepas pada tu, tak ada seorang pun bagi tahu. Semua orang confident dapat 4 masa ikut imam. Hak mana yang bangun tu pun tak cakap kat imam. Imam pun tak tanya apa siapa aku bagi salam ni bangun ke. Tak ada. Ui, naya orang imam macam mana ni? Imam confident, dia over confident. Tapi maknanya kalau kata jumpa imam tu bagi tahu sembahyang isyak sekian-sekian tak cukup. Kalau bagi tahu lebih baik lah. Tapi tak perlu untuk cari. Kalau jumpa bagi tahu. Okey, dia kaedah dia ialah kalau dalam semayang kalau imam berkeras, kena ikut imam. Contoh imam keras macam mana? Katalah macam tadi. Kan? Katalah kita bangun, kita dah imam bagi salam, kita tak bangun, kita bagi subhanallah. Kita tegur imam tegur dengan niat zikir. Imam pun confused. Siapa tegur ni? Subhanallah apa? Dia pun buat tak tahu. Jadi kalau dia buat tak tahu, kita tak boleh paksa dia. Kalau dalam semayang, contoh macam tadi lah, kalau dalam semayang kita katalah terlebih rakaat, kita tak bangun sebab kita tahu bilangan rakaat dah cukup. Kalau kita bangun dengan sengaja batal semayang kita. Sebab kita tahu semayang tu lebih rakaat. Kita pun duduk situ sampai duduk tak akhir. Cuma ketika imam tu bangun, rakaat terlebih, kita pun tegur. Kita katakan je, kita baca subhanallah. Niat zikir. Siapa niat tegur, batal semayang. Tu dalam mazhab Syafi'i macam tu, saya tak pasti ada khilaf ke tadi. Kena cek balik lah nanti situ. Baik. Katalah kita tegur subhanallah. Imam pun bangun. Imam pun tengok macam, tuan mungkin ada subhanallah lagi. Tapi imam punya sangkaan dia memang tak cukup. Padahal sedangkan dah cukup. Jadi imam pun bangun. Maknanya kita biar duduk tahiyat akhir kat situ sampai imam tu turun balik. Duduk tahiyat akhir, dia bagi salam, baru kita bagi salam. Itu dalam keadaan kalau imam terlebih rakaat. Kalau macam imam tak cukup rakaat macam tadi. Kan? Kalau kita nakkan pahala Jumaat sampai habis, kita bagi salam juga. Walaupun kita tahu tak habis, kita kena tegur imam segera. Imam tak cukup 1 rakaat imam. Tak cukup 2 imam. Oh, melampau lah tak? Tapi tak kira lah, tapi tak cukup.
Jadi imam bila dengar, imam dalam semayang dia memang dia apa dia panggil adalah pandangan imam dia bagi. Selepas semayang pandangan makmum. Maksudnya bila makmum tegur, imam sepatutnya kena dengar apa yang makmum cakap. Imam tak boleh keras. Sebab dia hanya dia ada kuasa ketika semayang. Luar semayang dia kena ikut makmum. Jadi contoh kalau kita imam tak cukup satu, dia pun imam tanya orang sebelah, tak cukup. Ya, imam tak cukup. Kalau tanya orang ni, saya khayal tadi teringat main game. Contoh. Kan? Kalau katalah ada satu lagi saksi kata memang tak cukup, terus dia sambah satu rakaat ataupun dua rakaat cukuplah. Dan disunatkan sujud sahwi. Jadi bercakap itu benda yang perlu. Dalam semayang. Itu antara tempat yang perlu. Kat mana lagi tempat yang perlu semayang? Kalau keadaan berbahaya. Keadaan berbahaya. Contohnya kata ular nak patuk. Kita nak cakap apa? Mana boleh cakap dalam semayang kan? Boleh cakap ke tak boleh? Tapi dalam keadaan itu boleh tegur imam. Ular imam. Oh, boleh. Tapi sekadar je lah kan. Janganlah buat sound effect. Itu ada memang ada satu pandangan. Kat mana itu ada pandangan tu. Kalau keadaan darurat, boleh untuk mengeluarkan perkataan yang bukan daripada semayang. Kan daripada tu imam jenuh kena patuk dengan ular, payah juga. Allah Ta'ala alam. Lagi yang lain. Okay, kalau tak ada saya cukup cakap dulu lah. Sehingga waktu-waktu yang lain. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim. Li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. No, jadi kalau soalan tadi, dia tak kira mufarakah lah sebab imam dah habis. Dia mufarakah tu kalau imam dalam semayang kita keluar daripada imam. Sekarang ni imam yang keluar. Kan imam dah habis semayang. Jadi mungkin makna berpisah dengan imam kot. Kalau makna mufarakah yang tu okey lah. Allah.